Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini saya Reza. Sebelum saya nak review rumah ni tuan-tuan, saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Sebelumnya dia minta saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Reza bin Muhammad Jalani. Saya merupakan staf dari MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Ya tuan-tuan, saya masih baru lagi dekat dalam MIH. Baik tuan-tuan, kita terus kepada review rumah. Rumah di hadapan saya ni tuan-tuan merupakan rumah Puan Arjuna dan sekarang ini saya berada di Tanjung Karang lah, di Selangor. Rumah di hadapan saya ni tuan-tuan, dia ada 4 bilik, 3 bilik mandi, 3 tandas dan 1 bilik air. Maksud dia ada 3 bilik mandi khas untuk mandi saja, 3 tandas untuk buang air dan 1 bilik air, maksudnya dia include dua-dua lah. Dia ada bilik mandi dan tandas sekali. Jadi keseluruhan dia ada 4 bilik berserta dengan 7 bilik air dan bilik mandi lah, keseluruhan dia. Baik tuan-tuan, rumah ni tuan-tuan, panjang dia adalah 56 kaki dan lebar dia adalah 34 kaki lah, dengan total keluasan dia adalah 1719 kaki persegi. Baik, kita terus kepada pandangan sisi kanan dahulu ya. Seperti biasa tuan-tuan, konsep binaan kita adalah bertangga dengan ketinggian tangga adalah 1.5 kaki. Dan bahan binaan yang kita gunakan di MIH adalah bata merah tuan-tuan. Pemilihan atap genting di MIH, kita memilih atap genting Saga Legenda. Cantik ya tuan-tuan. Okay, kita tengok daripada pandangan sisi kanan dahulu. Okay, baik. Untuk kemasan di bahagian luar, seperti coping, sharp tank berserta dengan groove fan kita beri secara percuma sajalah. Tuan-tuan boleh lihat kemasan di bahagian luar di pandangan sisi kanan ni. Rumah ni ada 2 facing ya tuan-tuan. Satu di bahagian depan dan satu di bahagian kanan. Untuk ketinggian kita punya tangga adalah 1.5 kaki dan keluasan teres di bahagian sisi kanan ni adalah 10.4 dah, 10 kali 4 lah. Baik tuan-tuan, untuk sliding door termasuk dekat application kita berikan lah 1. Kalau anda kata tuan-tuan dan perempuan nak buat lebih daripada 1, dikira tambahan lah. Kita tengok dulu di bahagian teres. Walaupun di bahagian teres ya tuan-tuan, kita berikan kemasan plaster berserta dengan cornice 4 inci lah. Kita terus ke bahagian belakang. Okay, baik, untuk longkang perimeter longkang perimeter memang dah termasuk dekat dalam package yang kita berikan lah. Kita beri secara percuma saja untuk longkang perimeter. Okay, kita tengok di bahagian belakang rumah. Sebelum tu tuan-tuan, andai kata tuan-tuan berada di lokasi Tanjung Karang, tuan-tuan nak lihat lah site-site ataupun rumah yang telah siap ataupun ongoing, tuan-tuan boleh PM kami untuk minta lokasi rumah yang masih dalam progres ataupun yang telah siap. Okay, baik tuan-tuan, sekarang ni kita berada di bahagian belakang rumah. Pintu ni tuan-tuan telah diminta untuk kita upgrade kepada pintu safety door. Pintu safety door ni jenama nest ya tuan-tuan. Pintu nest. Baik, ini adalah pandangan belakang lah. Terus ke bahagian belakang. Di bahagian sisi kiri rumah. Minta maaf tuan-tuan, agak sempit sikit lah untuk saya nak bergerak. Okay, ini adalah pandangan sisi kiri. Saya jauhkan sikit. Ini pandangan sisi kiri. Rumah ni cantik ya tuan-tuan. Dia banyak lekuk-lekuk dia. Jadi nampaklah segi-segi rumah ni. Untuk pemilihan cat pemilihan cat di bahagian luar, kita berikan 3 pemilihan cat di bahagian luar dan 1 cat di bahagian dalam lah. Untuk di bahagian luar, kita menggunakan cat Nippon Paint Weatherbond di bahagian luar. Dan untuk di bahagian dalam, kita menggunakan Easy Wash. Baik tuan-tuan, kita juga dekat MIH kita berikan pipe, 2 unit pipe secara percuma saja. Tiada kos yang ditambah lah. Memang kita berikan 2 unit pipe secara percuma saja. Okay, sekarang kita tengok di bahagian hadapan rumah. Okay, ini adalah pandangan hadapan rumah lah. Bahagian beranda minta maaf. Untuk bahagian beranda ni keluasan dia adalah 8x14 lah. Di bahagian beranda ni tuan-tuan, kita kemaskan bahagian ceiling menggunakan plaster ceiling berserta dengan cornice 4 inci lah. Walaupun di bahagian luar, ya betul. Pintu ni tuan-tuan telah di-upgrade pada safety door. Baik tuan-tuan, tingkap ni tuan-tuan, saya pun nak bagi tahu. Kita dekat MIH kita menggunakan tingkap casement ya. Okay, baik, kita terus masuk ke bahagian dalam. Okay, baik, sekarang kita berada di ruang tamu Puan Arjuna. Keluasan untuk ruang tamu adalah 14x19 ya. Ini keluasan dia daripada sliding door tersebut sampailah ke hujung. Keluasan dia adalah 14x19 lah. Untuk ketinggian di bahagian dalam rumah daripada ceiling sehingga ke atas, kita beri ketinggian 11.5 kaki lah.
Untuk di bahagian ceiling ya tuan-tuan, owner minta kita upgrade kepada L-box, dan juga di bahagian DB box kita menggunakan DB box metal, dan owner telah upgrade kepada 3 phase lah. Untuk Swiss kita pakai Swiss jenama Siemens. Saya zoom sikit, kita pakai Swiss jenama Siemens. Okay, untuk tiles kita berikan pemasangan tiles penuh di setiap ruangan rumah tapi untuk rumah ni ya tuan-tuan, saya maklumkan rumah ni adalah penambahan dari segi tiles lah. Design tiles dia adalah upgrade sebab kita berikan tiles mengikut spek yang kita berikan. Andai kata melebihi bajet yang kita tawarkan, itu dikira upgrade lah. Baik, kita terus ke bilik yang keempat dahulu kita mulakan dengan bilik yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ini adalah bilik yang keempat. Keluasan dia adalah 12 kali 10. Tuan-tuan boleh lihatlah 12 kali 10 selesa Dan dalam ni ada 2 bilik, iaitu tandas dan bilik mandi lah. Kita mulakan dengan bilik mandi dahulu. Pintu ni tuan-tuan kita telah upgrade kepada, owner minta kita upgrade kepada pintu bifold door. Okay, untuk bilik mandi kita berikan percuma shower head, face wash berserta dengan toilet bowl lah, yang kita berikan secara percuma, yang memang dah include dekat package yang kita berikan. Untuk di bahagian tandas tuan-tuan, kita berikan pemasangan tiles penuh daripada atas sehinggalah bawah. Kita dekat MIH memang itulah spek yang kita berikan. Okay, kita tengok pula ke bahagian tandas. Okay, toilet bowl ni tuan-tuan kita berikan secara percuma lah, basic sanitary, toilet bowl, face wash berserta dengan shower head kita beri secara percuma saja. Dan setiap ruangan tandas ke bilik air kita berikan pemasangan tiles penuh satu ruang lah. Okay, baik, kita terus ke bilik yang ketiga dahulu Untuk bahagian untuk pintu kita menggunakan pintu molded door. Okay, ini adalah pintu yang kita gunakan lah, pintu molded door. Keluasan bilik yang ketiga ni tuan-tuan adalah 12 kali 10 lah, dan ada satu tandas di bahagian dalam, yang mana tandas ni tuan-tuan, bilik air ni dia connect dengan bilik yang kedua. Kita tengok dahulu So, okay, setiap bilik air telah di-upgrade pintu kepada bifold door. Baik, untuk bahagian bilik mandi dahulu, ni kita panggil bilik mandi. Ada shower head berserta dengan face wash yang kita berikan secara percuma dan juga ada tambahan floor trap. Ini adalah floor trap tuan-tuan, kalau saya zoom bawah. Okay, baik, dalam bilik ni tuan-tuan dia ada split lah, kiranya bilik mandi dan bilik tandas dia split, tapi masih boleh connect dengan bilik yang kedua. Baik, tak apa, kita terus review dulu. Saya ada lupa nak review satu ruangan, iaitu bilik air tuan-tuan. Baik, pintu ni tuan-tuan owner telah minta kita upgrade kepada pintu aluminium swing door. Tuan-tuan boleh tengoklah, aluminium swing door dia ada kunci tuan-tuan Keluasan bilik air ni tuan-tuan, keluasan dia adalah 7 kali 5 lah. Dan juga kita berikan basic sanitary seperti face wash, toilet bowl berserta dengan shower head lah. Seperti biasa tuan-tuan, kita berikan pemasangan tiles penuh satu ruangan bilik air. Baik, kita terus pergi ke bilik yang kedua dahulu Cantik rumah ni tuan-tuan Okey, saya lupa nak bagi tahu, ini adalah ruang makan Untuk ruang makan ni tuan-tuan, keluasan dia adalah 10 kali 15 lah, dan ada satu sliding door di bahagian sisi kanan rumah. Baik, kita terus pergi ke bilik yang kedua. Baik, bilik yang kedua ni tuan-tuan, keluasan dia sama juga, iaitu 12 kali 10 lah. Yang sebaik saya bagi tahu tadi, ada satu bilik air ataupun tandas yang connect dengan bilik yang ketiga. Itu dia. Okay, kita terus pergi ke bilik yang pertama, iaitu master bedroom. Sebelum tu tuan-tuan, ini adalah ruangan keluarga lah. Untuk ruangan keluarga ni, keluasan dia adalah 12 kali 19. Di setiap ruangannya tuan-tuan, kita kemaskan bahagian ceiling menggunakan plaster ceiling berserta dengan cornice 4 inci. Baik, kita dekat MIH kita berikan point plug, lampu berserta kipas secara percuma yang memang dah include dekat dalam package yang kita berikan. Kita terus pergi ke bilik master bedroom dahulu. Okay, baik. Ini adalah master bedroom Luasan master bedroom ni tuan-tuan adalah 12 kali 14 lah. Tuan-tuan boleh lihat luas tuan-tuan, dan juga ada tambahan wiring yang diminta untuk kita buat lah. Untuk bilik master bedroom ni dia ada split lah antara tandas dan juga bilik mandi. Di mana di bahagian sisi kanan saya ni, ini adalah tandas dan ada satu toilet bowl di bahagian dalam lah.
tak ada shower head kat sini ya tuan-tuan dan juga kita berikan juga pemasangan tiles penuh ya. Dan ini di bahagian kiri saya ni pula tuan-tuan, ini merupakan bilik mandi lah, khusus untuk mandi. Ada shower head berserta dengan face wash lah. Owner rumah minta kita untuk splitkan tandas dan juga bilik air. Kita dekat MH ni tuan-tuan, kita reka dan bina mengikut cita rasa lah. Andai kata tuan rumah nak kita split, nak gabung pun tak ada masalah, sebab kita memang ikut cita rasa pelanggan. Baik, ini adalah tambahan ya tuan-tuan. Ini kita panggil dia adalah bandor. Baik, kita terus pergi ke bahagian kitchen lah, ataupun bahagian dapur. Baik, untuk bahagian dapur ya tuan-tuan, keluasan bahagian dapur adalah 12 kali 15 dan juga kita berikan tabletop secara percuma ya tuan-tuan. Tabletop ni memang dah include, tabletop berserta dengan backsplash memang dah include dekat package yang kita berikan. Kita beri secara percuma sahaja tuan-tuan. Untuk pembelian tas mengikut cita rasa tuan-tuan, andai kata melebihi daripada spek yang kita berikan, maka ada tambahan je lah. Jadi yang ini masih dekat spek yang kita berikan ya tuan-tuan. Dan pintu telah di-upgrade kepada pintu safety door. Jadi inilah keluasan dapur, iaitu 12 kali 15, yang mana di bahagian dapur ni displitkan menggunakan bandor. Jadi tak adalah bau sampai di bahagian ruang tamu dan sebagainya. Okay, baik. Itu saja untuk bahagian dalam ya tuan-tuan. Sekadar itu saja daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.